Kalau korang panas, inilah dia guys kipas untuk korang. Kipas portable ni memudahkan kita nak bawa dia ke mana-mana je. Dia bagi satu tapak, satu USB Type-C, satu tali untuk kita gantung, satu user manual dan ada sepaket pewangi. Inilah dia guys, kipas dia tu nampak menarik kan. Kat belakang ni tempat charge dia pakai Type-C. Kat bahagian tengah ni ada dia punya butang untuk kita nak on dia. Dan korang boleh nampak speed dia guys tu. So speed nombor 2, nombor 3, 4 dan 5. Full 5 speed guys dia punya kelajuan. So jom pasang tali. Ok, kita pasang kanan dulu. Kiri, dah settle. Cukup panjang guys untuk korang sangkut dekat tengkuk korang. Korang nak buka untuk muka korang pun boleh je. Korang pusing je dua macam ni dan korang on je. Nampak? Wih, sejuknya muka korang. Dan jangan lupa dia ada tapak dia. So kita boleh letak dia kat mana-mana dan senang je nak guna guys. Kekuatan, mungkin kita boleh gunakan tisu ni dan kita test. Tengok. Agak kuat lah guys. Korang tengok lah tu. Tapi dia tak nak berkibar Okey. Boleh nampak lah ni guys. Kekuatan dia agak kuat lah untuk kita guna masa outdoor dan indoor. Nak bawa pergi camping pun boleh je guys. So guys, apa tunggu lagi? Dapatkan dekat beg kuning di bawah.